Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Noh nak buat makaroni goreng pedas. Rasa dia memang cita rasa Malaysia. Pedas merah, kuah berkilat dan sedap makan panas-panas. Letak pula daging cincang, tambahlah lagi sedap. Dalam video ni, Cik Noh nak share dua benda penting. Pertama, macam mana nak bagi makaroni tu tak kembang bila goreng. Dan lagi satu, cara nak keluarkan lemak daging cincang. Biasanya yang paket komersial tu banyak lemak. Supaya nanti bila makan tak rasa muak dan tak rasa melekatlah lemak tu dekat mulut. Memang best kalau nak buat bekas sekolah, nak jamu tetamu ke, ataupun menu praktikal untuk family besar. Kalau mak tu busy, masak penuh sekuali, ramai-ramai boleh makan. Okey, mula-mula kita prep bahan tumis. Ambil 3 ulas bawang putih, cincang halus. Setengah biji bawang besar, potong dadu. Cik Noh guna bawang Holland. Ni 2 biji cili merah yang besar, potong kasar. Kita kisar dengan 6 ke 8 tangkai cili kering yang dah rebus sampai lembut. Lepas tu kisar halus. Untuk sayur, lobak merah ambillah setengah batang. Kupas. Lepas tu potong dadu halus. Cara nak potong dadu ni ikut korang lah kan. Letak juga capsicum yang dipotong dadu halus. Sayur ni korang boleh adjust lah ikut sayur kegemaran. Contoh nak letak brokoli pun boleh. Yang penting kena ada sayur sebab bagus kan untuk fiber. Untuk taburan, nak rasa wangi fresh, hiris sikitlah daun sup. Kita hiris kasar ni untuk taburan last nanti. Makaroni kering 300 gram. Didihkan air yang banyak. Lepas tu tambah garam sampai air tu rasa masin-masin sikit. Dah mendidih, masuk makaroni kering dan rebus sampai al dente. Cara nak senang tu, ikut arahan paket, tapi kita kurangkan lebih kurang 30% masa masak tu. Masa rebus lah. Contoh, kalau paket tu tulis rebus 10 minit, kita rebus dalam 7 minit aja. Ni dah boleh angkat dan toskan. Bila kita gigit, rasa dekat dalam tu macam chewy lagi. Jangan lupa simpan 1 cawan air rebusan makaroni ni. Yang ni memang penting untuk kita buat kuah yang basah-basah dan berkilat nanti. Okey, ni Cik Noh guna daging cincang Ramly, sekeping 200 gram. Memang ada agak banyak lemak lah daging ni. Jadi kita kena keluarkan lemak tu dulu. Panaskan kuali. Masak daging cincang ni sampai kering air dan lemak tu keluar. Bila lemak dah keluar, boleh nampaklah cicah air tu. Ni lemak lah ni. Kemudian kita ketepikan. Cara ni buat makanan tu rasa lebih light lah, tak muak lemak kan. Sekarang boleh panaskan minyak zaitun atau minyak kelapa sawit yang biasa tu. Tumis bawang besar. Kacau-kacau sampai lembut dulu. Lepas tu baru korang masukkan bawang putih. Cara ni kita boleh elak bawang putih tu hangus. Kemudian masukkan cili kisar. Tumis pula lagi sampai pecah minyak. Yang ni penting lah kan, supaya rasa cili tu lebih matang dan wangi. Bila sambal dah pecah minyak, boleh masukkan carrot dan capsicum. Kacau sekejap sampai layu. Sekarang kita letaklah perasa semua. Sos tiram. Ni sos cili. Sos tomato. Dan juga sedikit kicap manis. Okey, korang boleh masuk balik daging cincang yang digoreng tadi. Tambah air rebusan pasta. Ni ikutlah nak pekat ke, nak lebih basah ke.
Serbuk seasoning, ikut suka. Boleh letak. Kacau bagi sekata dan mendidih. Lepas tu boleh masukkan makaroni rebus tadi. Gaul sampai semua bersalur elok. Kalau suka basah-basah, boleh adjust lagi. Tambah air pasta tu. Cuma jangan banyak sangat kalau kita nak simpan lama. Takut nak makan nanti, kembang pula. Nak lagi creamy rasa tu dan juga kurang tajam pedas dia, boleh tambah sedikit susu. Ni susu UHT. Boleh je nak guna susu cair pun tak kisah. Dan susu ni Cik Noh letak dekat akhir masakan. Masa ni boleh perlahankan api, kemudian seasonkanlah dengan sedikit serbuk lada hitam ke. Rasa dulu, kalau kurang masin, barulah korang adjust dengan garam. Last kali boleh tutup api dan bolehlah tabur dengan daun sup ataupun daun bawang. Lepas tu letaklah hirisan cili merah. Nampaklah menarik sikit kan? Kalau nak versi lebih pedas, boleh je nak adjust tambah cili padi. Cuma hati-hati ya, kalau guna cili kering, ada yang jenis pedas menyengat tu. Jadi korang kena pandai, adjust ikut bahan kita. Macam biasa, kita recap tips penting. Pertama, rebus makaroni al dente. Kurangkan 30% masa daripada arahan paket tu. Dan simpan 1 cawan air rebusan. Kedua, daging cincang yang banyak lemak. Korang masak, buang lemak tu. Cairkan supaya tak muak nanti. Ketiga, tumis cili kisar sampai pecah minyak. Barulah rasa tu lagi padu. Keempat, susu kita masuk akhir. Api kecil aja dan kacau biar kuah tu cantik berkilat. Kelima, nak lebih basah, lebihkan aja air rebusan pasta dan juga susu. Okey, selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye.